Dengar cerita nama Seri Pahang telah diterminate kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Palatau. Palatau in the live Angker Bayu Go. Episod yang pertama, Palatau live at Angker Bayu Go di TikTok. Permulaannya kita buat hari ni. Nanti kita akan setting. Mungkin satu minggu 2 kali, mungkin satu minggu 3 kali, mungkin berkali-kali. Kita tengok dulu momentum dia macam mana. Sebab yelah, macam Palatau beritahu kan, nak buat video tak buat-buat. Kononnya beli kamera mahal-mahal, beli mic mahal-mahal, tak buat. Last sekarang adalah live. Kita terus rakam, kita terus memperkatakan topik-topik yang akan kita perkatakan. Dan topik-topik ini bukan sekadar daripada topik Palatau sendiri. Korang semua boleh komen di ruangan komen apabila VOD ini dikeluarkan, topik apa yang hendak kita kupas. Dah kena lah beritahu awal, sebabnya kita nak naikkan poster, nak letak gambar-gambar yang sepatutnya. Okay, so let's go guys. Topik kita ada lagi ke? Bukannya macam Gegar Vaganza, ada lagu, ada lagi. Itu Gegar Vaganza, ini Palatau. Ada lagi ke? Kalau ikutkan tajuk asal kita adalah Pahang, ada lagi ke? Kalau daripada video terbaru Palatau upload, okay, kita dah memperkatakan sedikit. Kita cakap dah tak nampak pun gerak kerja dia kan. Tapi sebelum kita kupas dengan lebih panjang, kita mulakan live hari ini dengan komen-komen dari ruangan komen TikTok Angker Bayu Go. Assalamualaikum guys. Ada lagi ke? Itu yang kita nak memperkatakan Domi. Okay, kita ada masa sejam. So semalam lagu kita lagu horror. Hari ni lagu dia lagu kelakar sikit, funny sikit. Sebab apa? Sebabnya tajuk kita ni sedikit funny. Kenapa funny? Sebabnya itulah yang kita nak bercakap. Assalamualaikum. Alamak, tengah makan lah pula. Baru nak menjemput anda dalam live Palatau. Jangan. Tak, jangan apa. Sekarang ni memang anda dalam live. Ya. Tajuk kita hari ni, ada lagi ke? Okay. Kalau ada lagi, adakah anda nak bermain dengan pasukan yang diberi nama Pahang? Ya. Sama je. Okey, tak apa. Untuk episod-episod akan datang mungkinlah Mungkinlah. Yang kita hari ni saja nak test market orang panggil. Sorry Bayu. Bukan Bayu ni, ni Palatau. Oh. Okey, selamat menyambut selera. Assalamualaikum. Okay. Salam. Itu orang kata apa? Itu just cobaan. Nanti kita akan letak gambar dia dekat poster. Siapakah tetamu pada hari tersebut? Ada lagi ke? Ikhlas. Dalam podcast Palatau episod yang pertama, bagi Palatau. Kalau korang tak tahu, Palatau kasih tahu. Kalau Palatau tak tahu, sama-sama kita buat Palatau. Untuk pengetahuan semua, Palatau akan jawab bila orang ramai tanya, ada lagi ke? Ada lagi ke? Palatau akan jawab, macam tak ada. Sedih. Sedih weh kalau cakap tiba-tiba cakap tak ada kan. Sebab apa? Sebabnya kenapa Palatau bagi tahu macam tak ada? Sebab tak nampak gerak kerja. Seperti mana dalam VOD yang baru yang Palatau keluarkan untuk permulaan episod tu. Okay, tak nampak gerak kerja. Contoh apa yang dikatakan tak dapat gerak kerja tu. Pada awalnya bila kata Pahang dah tak ada, semua mengatakan okey, Pahang nak berehat. Semua kata okey, Pahang nak hold dulu untuk musim ni. Musim akan datang nanti baru akan on balik. Tapi tak mungkin kot. Sebabnya kalau benda tu nak berehat, mesti ada gerak kerja untuk kepada yang lebih baik. Contoh, dah orang kata bayangan-bayangan coach, mungkin dah ada bayangan-bayangan perjalanan, okey.
Dan yang pastinya yang boleh kita katakan, yang boleh nampak gerak kerja sikit satu je. Dia orang tengah structure balik. Dia orang tengah structure balik. Dia orang tengah structure balik. Berapa banyak structure balik? Dia orang tengah structure balik kewangan pasukan. Permulaan dari itu nampaklah gayanya nak structure. Tengok balik gaji kan. Dikatakannya pasukan Pahang ni adalah satu pasukan yang menawarkan gaji yang tinggi untuk skuad bawahan. Jadinya, tapi kalau boleh sebenarnya kita tak nak pasukan ini terkubur sama seperti Kedah, Perak. Kita tak nak terkubur seperti Perlis. Tapi menceritakan kenapa tak ada tu, faktor utama adalah faktor kewangan. Tapi nak menceritakan Kelantan tu lagi teruk, KL tu lagi teruk. 7 bulan, 9 bulan tak ada gaji, tapi molek je dapat main Liga Malaysia. Sebab ramai orang nak menolong. Kita ni ada orang nak menolong, tapi itulah macam tak nak ditolong. Mana satu, kita pun nak kupah benda ni pun jadi sebersalah kalau nak kupah sedalam-dalamnya. Apa komen anda tentang pasukan-pasukan yang tidak beraksi pada musim ini? Adakah anda nak mereka beraksi pada musim akan datang? Lontarkan komen pada malam ini. Kita ke udara daripada jam 9 malam hingga ke 10 malam. Satu perkara yang sangat memedihkan, satu perkara yang sangat tak logik, tak masuk di akal. Bila pasukan-pasukan besar seperti Kedah, Perak, Pahang tidak beraksi dalam kancah Liga Malaysia. Rasanya geng-geng MFL dia tak terasa ke? Dia tak ada rasa satu perasaan, wih gila lah tim-tim ni tak ada. Yang padahal yang satu benda yang dia orang terpaksa akui, tim-tim yang tak masuk ni adalah mempunyai platform penyokong yang beramai. Ini boleh mengkayakan MFL dengan RM3.60 dalam tiket tu. Bayangkan Pahang ada berapa stadium Darul Makmur yang boleh mendapatkan 35,000 penyokong guys. 35,000 penyokong darat dengan RM3.60. Kaya ke mana MFL? Bukan MFL yang kaya, tiket hotline yang kaya. Kedah, stadium Kedah Major 38,000 kapasiti. Dan stadium Perak pun sama, 38 kapasiti penyokong. Weh, pedih weh. Bila tak ada, tak terasa ke kehilangan nilai tiket yang RM3.60 tu? Tiba-tiba kita cerita pasal tiket pula. Tak ada ke satu perasaan yang geramnya, ruginya? Tak ada ke? Tak nak tolong apa-apa ke? Tak nak bantu apa-apa ke? Sebab yelah pasukan-pasukan ni kan bernaung di bawah FAM, bawah MFL. Kan nak dibiarkan sahaja pasukan-pasukan ini terus hilang, menyepi bagaikan bayu ditiup badai. Bayu ditiup badai, betul Okey, daripada Daniel Risma, MFL ambil jalan relevan. Macam dua pasukan tu, dari bagi main tapi pemain makan nasi bercatu baik tak yoh. Ada kebenaran yang dikatakan oleh Daniel Risma. Daripada tak ada duit nak makan, daripada nak sorok kereta-kereta dalam geban, dalam kebun, terpaksa pula duduk diam-diam bila tuan rumah datang minta bayar sewa. Lebih baik tak payah bagi main kan? Tapi bagaimana tim-tim yang dah ada, yang sedang bermain sekarang, yang isunya seperti mana video yang pertama kita? Mula dengan bayar separuh gaji. Okey, ada lagi komen macam Pahang, orang dah tak nak, tak boleh paksa, ibarat jodoh tak adalah kiranya. Hohoi. Oh my god. Wow. Baik, maknanya ibaratnya Pahang dah tak ada jodoh dengan MFL. Sekarang ni dengar cerita. Ini yang kita nak berkongsi ni. Dengar cerita je lah Kita cakap pasal dengar cerita. Ini yang kita nak berkongsi ni. Dengar cerita nama Seri Pahang telah diterminatkan. Tiada apa lagi aktiviti yang boleh dilakukan oleh pasukan yang diberi nama Seri Pahang, termasuk sok-sok mat. Mana sok mat pun dah tak boleh nak berfungsi, dah tak boleh nak beroperasi orang panggil. Jadi persoalannya, kalaulah ada seseorang yang nak ambil Pahang, bagaimana? Baru-baru ni Amir dengar ada orang cakap ada dah nak ambil Pahang untuk tahun depan. Dengar tu boleh, percaya tu jangan Amir. Sebenarnya dia tu tak terkenal, tetapi dia terkenal disebabkan skamer dia. Ibarat macam ni tau, jebat dahaka. Kalau dia kan hartanah. Kalaulah ini adalah batu bata, harga batu bata, satu batu bata ni bernilai 1 juta.
Dia bagi tahu, dia ceritalah batu-bata ni bagus, dibuat daripada sutera, daripada emas, daripada batu yang diimport daripada Sungai Jelai dan sebagainya. Okay. Dan dia letak harga batu-bata tu RM1 juta. Anda beli. Confirm anda beli dengan harga RM1 juta. Apa hebatnya dan terkenalnya insan tersebut. Kita ini dikukuhkan. Apabila saya pergi lepak kedai Cik Lee. Sebab jumpa sahabat saya di pejabat tanah dan daerah Kuantan. Dia berceritakan benda yang sama. Dia mengatakan, dia membuat perumpamaan, Bayu, kalau kedai ni harga dia RM1 juta, dia cong kamu, Bayu, kamu beli harga kedai ni RM1 juta, Bayu. Lepas tu dia hilang. Nak owner faham macam tu. Jadi kesimpulannya, ada lagi ke? Jawapannya, kita tak ada jawapan. Damn! Macam mana yang pada tahu beritahu awal, gerak kerja tak ada. So macam mana kita nak cakap tim akan ada? Kalau gerak kerja tu ada, boleh kita cakap tim tu ada. Jadi kita harapkanlah kita teruskan selamatkan bola sepak Pahang, bola sepak Kedah, bola sepak Perak, mana-mana pasukan sekalipun, untuk kita meriahkan lagi kancah Liga Malaysia di musim-musim yang akan datang. Orang tak tahu, Pala Tahu kasih tahu. Tapi kalau Pala Tahu tak tahu, sama-sama kita buat Pala Tahu. Jumpa lagi di episod yang kedua dengan topik yang dapat korang. Orang tak petik, tahu akan petik. Memang mungkin kita akan cakap tentang kebangsaan pula kot. Dia cakap pasal kebangsaan lah. Sebab dah macam dah suram dah kan. 7 pemain warisan yang say bye-bye. Bye-bye lah, tak payah dah. Mengakui lah salah kan. Dokumentasi tu kan. Apa lagi kan.